to be fair, Dato', I want to know your stand on Sabah for Sabahan. What is the real meaning of Sabah for Sabahan for you, actually? Saya very simple. To me, Sabah for Sabahan mean kita bukan isolate. Kita tidak kita tidak meminggirkan kita daripada politik nasional, bukan itu ya. Okay. Bagi saya Sabah for Sabahan ialah lebih banyak peluang diberi kepada orang-orang Sabah dalam pelbagai bidang. Right. Dalam bidang pekerjaan di di civil service misal kata, ya. Kedua, lebih banyak pegawai-pegawai daripada Sabah diberi pertimbangan untuk terlibat menjadi ketua jabatan dalam jabatan-jabatan persekutuan. Tapi lebih daripada itu ialah apabila kita merasa diri kita dihargai. Itu yang penting. Apabila kita merasa kita sama boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan misal katalah orang Malaysia di Kelantan, Terengganu, Johor dan sebagainya, bermakna kita sudah diterima sebagai setaraf dengan mereka di Semenanjung.